semua ya nak pergi PT session pertama KPC, KTM Psycho Crew. First time nak jumpa diorang, buat lepak-lepak tu dekat, aku jumpa Faizal dekat Tesco Ampang. Ni on the way lah ni pergi sana. Tapi aku macam awal gila ni. Excited biasa lah. Oh, hari ni tujuan aku nak jumpa diorang selain nak lepak dengan diorang, aku beli flavor. Tahu flavor? Flavor vape tu. Si Faizal tu dia jual flavor vape. So aku nak try lah dia punya flavor. Apa, Mandarin dengan lime. Oh, malam ni panas gila. Aku pun tak tahu apa hal. Sebab aku pakai t-shirt je ni. Tapi aku bawa slow lah, bawa relax. Tak ada bawa hujung gila. Oh, and then hari ni aku baru sunat aku punya bahagian belakang. Aku pun tak tahu apa diorang panggil tu, tapi diorang panggil sunat. Nanti ada video tu, nanti aku tunjuk korang. Aku buang fender belakang tu. Fender ke? Aku pun tak tahu apa nama. Aku panggil fender lah. Aku buang fender belakang tu dekat kedai, dekat Petaling Jaya kedai. Aku beli bracket dia je. Tapi tu lah, diorang pun cakap bracket tu agak mahal ke lah. Sebab aku beli bracket tu RM60. Bracket besi tu. Agak mahal kan. Semata-mata untuk buang belakang tu je. Tapi tu lah, ada budak-budak dalam grup motor tu cakap ada lagi murah dekat Kamalia Motorsport tu, dekat Wan Semaju, RM20 je. Aduh, tak apalah, aku dah terbeli dah pun. Tak apalah, pakai je lah. Daripada tadi aku tak sabar nak keluar rumah sebab panas gila. Aduh, aku tak tahu cuaca sekarang kot panas tu. Bila dapat ride dengan malam ni, sejuk lah. Best. Oh, tadi petang pun aku dah dapat berita ada lagi satu rider down dekat area Puncak Alam. Rider perempuan. Macam hari tu juga dia punya kisah dia langgar dengan lori juga. Okay guys, apa-apa ride safe lah. Ui, mahal bunyi. Tak korang boleh dengar ke tak bunyi lori? Ingat bunyi motor ni. Potong. Tu dia Tesco Ampang. Tapi kena buat U-turn jauh. Aku rasa kau awal lagi ni. Tak apalah, tunggu je lah. Ingatkan sini boleh U-turn, aku je tak boleh U-turn. Oi, nombor plate depan ni nama aku Nas. Hai Nas, bawa Wira ke Nas? Hai Nas. Ini lah Petronas dia. Oh, kita tunggu kat luar ni . Alif. Ni nama siapa ni? Asri. Okay. Faizal. Okay, Nizari Okay. Dah jumpa semua. Sekarang nak gerak